Assalamualaikum dah, hai semua. Saya Syasha. Jap Syasha. Jom kita buat style vlog pula lah. Okey. Syasha, Assalamualaikum dah, hey guys. Welcome back to our channel. Hari ni kami bukan dekat sekolah. Kami dekat Pesta Buku UUM. Jom ikut kami. Jangan skip tau. Okay guys, kami dah sampai. Serius weh, ingatkan jual buku je. Rupanya macam mini carnival. Ada macam-macam benda, rasa nak terbang dah ni. Tapi plot twist, cikgu kata stop, semua pergi makan dulu. Alah cikgu, kami nak shopping dah ni. Okey, makan dululah. Nanti pengsan tak sampai beli buku pula. Special shout out kepada Mama Aisyah Zara. Terima kasih sponsor sarapan kami. Hari ni kami makan macam VIP. Okey guys, sekarang masa yang ditunggu-tunggu, shopping time. Jom tengok hasil tangkapan kami. Yang ni beli buku. Wah, good student. Ada yang beli keychain. Standard lah tu. Lepas tu, cikgu bagi misi. Kami kena interview orang. Mula-mula tangan menggigil, suara hilang. Tapi lepas 2-3 orang, jadi pro pula. Abang jual apa tu? Okey. Hai adik-adik. Awak dari sekolah mana? Mahal. Okey. Selamat datang ke Pesta Buku Utara UUM 2026. Okey, nama booth abang adalah Aquas Republic. Aquas Republic membawakan produk-produk gift and souvenir. Berbentuk customize. Maksudnya adik boleh buat ukiran nama untuk cikgu, untuk ibu, untuk kakak abang. Okey, pada pendapat abang, kenapa membaca tu penting? Okey, pendapat abang, boleh abang pegang Okay, pendapat abang, membaca tu penting sebab kita daripada pembacaan tu kita boleh dapat ilmu. So kalau kata ilmu tu maksudnya kita nak menggunakan dia seluruh hidup kita lah. Kalau kata kita tak membaca, banyaklah keburukan dia. Akak datang sini kan, akak nak beli apa kat sini? Kalau akak nak beli buku Angel. Sebab dia macam cerita fiksyen yang famous lah bagi generasi sekarang ni. Macam tu lah. Okey, terima kasih kak. Okey, awak dari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Tukar Bendahara. Okey, awak datang sini nak beli apa? Nak beli buku. Boleh pun ceritakan sikit tentang canting batik? Okey, kalau canting batik ni kat sini, akak bahasakan akak Akak kat sini sediakan canting batik dengan menggunakan lilin. Jadi canting batik ni bermaksud dia punya ni, sekejap akak ambil canting. Kita menggunakan ini. Ini adalah canting dia. Canting ni kita guna untuk kita buat dekat kain. Canting ni sesuai untuk kain lah. Jadi kita gunakan sini, masukkan sini dia punya canting. Ini nama dia canting. Jadi kan ada dengan canting kan. Inilah canting untuk kita canting dekat kain. Kami interview ramai gila orang. Siap ada dari luar negara tau. International wartawan lah katakan. Hi sir, what's your name? My name is Hajar Sharif. Where are you from? I'm from north of the Iraq Kurdistan region. And you? Are you from Kedah? Yes, Nice Kedah. to meet you. Reading books, yes. We usually say that your best friend is a book. And reading book, it will make you to develop your skills, and also your knowledge will be very enhanced, and you will be very confident. That's why best friend is your best book. Last sekali kami masuk library UUM. Weh, besar gila. Sunyi pula tu, terus jadi baik. Rasa macam hari ni aku nak berubah. Nak jadi rajin baca buku. Yelah tu. Okay guys, itu je untuk hari ni. Memang best gila pengalaman ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa like, Komen dan subscribe. Kalau tak subscribe, kami datang interview korang pula. Bye guys.